Lebih kurang dalam 90,000 jugalah. So dengan sumbangan yang ada ni dapat menampung sedikit lah saya punya yang tak berapa cukup tu. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Negeri Pahang, terutama Datuk Seri Walsudi atas sumbangan Kerajaan Negeri kepada anak saya dan kepada semua penerima-penerima sumbangan pada hari ini. Saya wakilkan diorang untuk mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Negeri Pahang yang memberi sumbangan ini dan kerana sumbangan ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk kami bergiat aktif, lebih bergiat aktif di Negeri Pahang ini sendiri dan anak-anak daripada seni silat gayung ataupun seni silat pusaka gayung sendiri dapat memberi sokongan yang penuh kepada Kerajaan Negeri Pahang.